Sebab saya ada masalah ACL lah. Bila wife saya dia bersalin, kaki dia lemah. Okay, nama saya Raja Khairul. Saya start mula guna bila wife saya dia bersalin, and then kaki dia lemah kan, kaki lemah, and then lepas tu dia cubalah search macam mana nak melancarkan darah kan, dan dia jumpalah Alora Pen. So dia cuba untuk melancarkan pilihan darah dia sebab kaki dia lemah, nak jalan pun kadang susah kan. So dengan pakai Alora Pen tu, alhamdulillah kesihatan dia bertambah baik, dan daripada situlah saya pun mencuba sebab saya ada masalah ACL lah, dia tak ada buat operation. So daripada macam saya guna untuk kalau bersukan, lebih kepada untuk recovery je lah, fast recovery kalau kita pakai. Itulah kalau bagi saya lah. Dan untuk isteri dah berapa lama ada masalah kaki? Isteri kami isteri mula pada tahun 2021. So dalam few months lepas kan masa tu kan pandemik MCO, kita tak boleh nak keluar kan. So kalau dalam pantang lepas bersalin tu kan tak boleh nak panggil orang tukang urut kan. So itulah dia ikhtiar gunakan Alora Pen untuk lancarkan pilihan darah. Dan lepas pakai berapa lama boleh nampak improvement? Lepas pakai I think a few months lah. Ada apa-apa pesanan tak untuk orang kat luar sana yang masih ragu-ragu pasal Alora? Pesanan kita cuba dulu baru kita tahu perbezaan antara seluar biasa dengan seluar Kodenshi ni. Bila kita dah cuba baru kita boleh tahu bezanya tu, dan memang berbaloi lah kita invest untuk seluar Alora ni. Okay, thank you for sharing.